Beli dua untuk batang betul. Yang besar kita punya papan duit hilang begitu saja, tak dapat dikesan terus. Setelah scammerism agensi apa tu, Haji scammerism. Boleh pula Haji ni, aku nak tanya SPRM dengan unit SPRM Kedah dengan dekat Pahang punya, macam mana rumah aku dekat Kedah tu, barang-barang tu boleh budak Haji ni curi, termasuk mainan dia bawa balik rumah dia. Dia kata yang Kedah punya kita orang akan pantau apa benda ni, dia polis dia kena nak pantau macam mana benda tu boleh berlaku sampai kereta motor, dokumen-dokumen tu. Nak tanya sikit pasal CJ tu, budak tu kan berhenti sekolah dah. Kita macam mana nak minta kat mana dia ambil kepeksa. Kena panggil podcast, buat podcast. Saya pun nak buat podcast juga, tapi saya bukanlah temuduga tu orang lain kan. Nak tanya perasaan dia setelah dia mencuri benda tu, dia scam orang ramai. Apa perasaan dia setelah menjadi scammer yang berjaya dari situ. Yang paling best dengan Haji ni, dia confident level dia pasal kedai runcit. Dia pula nak kedai runcit, buat kedai. Dia nak kena tanya kita. Dia punya confident level kan, nak mengatakan sesuatu tu yang dia nak kedai pula. Kita macam kita ni bapak dia, kita ni nak menjadikan untuk dia sesuatu. Dia punya confidence scammerism level dia kan. Bazali Ishak, mahu Bazali Ishak. Saya ada buat report polis je tu, habis barang-barang tu kita curi dia kan. Kita nak apa benda yang polis tahu pula aktiviti dia, aktiviti mencuri dia, aktiviti scammerism kan. Dia daripada agensi mana? Agensi scammerism tu raja tu. Macam-macam pelik sangat kumpulan kan. Nampak sesuatu yang sangat membelikkan, sangat menghairankan. Itu agensi apa benda, pengenalan dadah termasuk tu, kebangsaan mana? Gambia ke kan. Sebab NGO ni, ayah dia NGO ni, sampai 11,000 liter gitu, 6,000 liter. Tiba-tiba kita pula, kita jadi urus dia bilik gerakan kat situ, IPD tu. Kita pula pusing sping macam mana. Dia ada mahkota ke apa benda dekat situ, dia punya agensi tu. Kita nak tanya tu, itu perlu, kita perlu tahu kan. Habis orang kata lain kena ganggu dengan kumpulan. Balik kampung. Balik kan. Yang anak tadi ni daripada agensi mana, unit scammerism mana. Balik kan.
Yang dia kena curi. Lepas tu dia khabar kita ni, bagi dia kerja lebar lah, apa benda lah, kok lah. Motor tu kena curi. Balik. Kita nak tahu. Nak kena ada statement daripada agensi tu. Dia ada kepala surat, dia pakai kepala surat mana. Dia pelik-pelik je macam tu. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video. Next clip yang ke-4. Yang ketiga kan? 4. Hari ni 3 bulan 11 2025 bersama dengan 12 Jamidul awal 14.40. Jamidul awal 14.40 je lah. Dah berasak dah. Okey. Jadi kita kena buat pembedahan untuk motor ni.